Wah. Oh, ada. Serai. Ada. Akhirnya. Oh. Woi. Wah. Hui, double strike ah. Ada. Kasak. Kasak. Aku shadow angler, kasih punch cikgu, semua hutang belantara aku redah. Jatuh bangun aku rebah sampai demam kebah. Aku pernah dikejar hantu, kepala hantu pun aku pernah pegang. Rezeki tak pernah salah, alamat mau kalau kata kalau she di zone, cikgu tak nail aku. Pampanya siapalah aku, asal pergi mencingakui si borang dulu. Hati bini kena jaga kalau kumpau aku fed up, aku paling lampu, akulah shadow angler. Alhamdulillah. Okay, welcome back to Shadow Anglers. So hari ni aku berkesempatan main mancing dekat Piang Jambatan Pulau Pinang. Aku hari ni berkomplot. Tak bukan aku bersama dengan Cikgu Shiri. Okey bang. Okey, jangan lupa subscribe, like dan komen channel abang Shiri kita. Okey bang, pan. Baik. So, harapan kita bang. Senangin sekok. So aku pertama kali juga main mengai berkomplot dengan Cikgu Jo. Okey, King mengai. Cikgu Shadow Angler. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Cikgu Jo. Cikgu punch. So sahabat Cikgu Jo, Cikgu Arik, dia pun main dengan Cikgu Jo berkomplot. Cikgu Arik, okey harapan kita hari ni. Harapan hari pagi ya. Okey. Itu harapannya ada hari. So kalau ada rezeki tak pernah salah amal. Stay tune. Let's go, jom. So, aku akan ikut macam Abang Shidi. Abang Shidi sarankan pakai koyan. So, aku akan pakai ikan kembung. Sini bawah ni saja. Okey. Okey. So aku akan cari umpan hidup dulu, pakai Apollo dulu. Harap-harap jadi lah palingan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Shiri buatnya tu tinggal ke tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Balah Wah, untung dah boleh lesen dah. Lama on. Dia dah masuk dah tu. Dia dah start masuk dah.
Mana? Santai-santai semua. Dah. Alhamdulillah strike tengah. Alhamdulillah ada. Strike tengah. Yes, strike pertama. Alhamdulillah ada lesen. Strike pertama. Yeah. Aku akan cuba pakai teknik teluk musang. Okey. Tengok jadi tak jadi. Ini adalah teknik teluk musang, okey. Tengok bercakap tak bercakap, okey. Abang Syiri cakap teknik teluk musang. Tengok. Okey, teknik teluk musang. Besar ni bang. Cakap elok. Dia bang ni. Ha? Dia. Doi. Doi lama kuat tu. Dia ayak ni tak mau, dia mau ayak ni. Allah. No, sotong makan. Sotong. Sotong. Oi. Oi, boleh sotong. Ni tuai sotong kan. Apa udang ni? Ikan lain pun makan anak ere kan. Apa tuai sotong. Gasak. Gasak. Ikan apa ni? Talang bang. Talang. Caku.
Ikan caru. Ikan caru. Tuh. Cari track ah. No UL. Ho. Padu. Semua tangan. Kena pakai semua tangan sebelah ni. Cencau sudah masuk. Alhamdulillah. Ada strike padu. Wah. Oh, ada. Sai. Ada. Alhamdulillah. Saka. Takan. Alang bang. Ha? Alang bang. Alang bang. Ha? Tadi gini. Oi. Tak ni. Cicaru lagi, cicaru. Cicaru. Oh, ikan ni ya. Oh, ikan radin. Ini kepala dia. Memang kepala dia itu ke apa? Oh. Ikan ni nak cari ni. Oh, cari bakar tu. Abang mengen ikan ni ni. Dia macam ikan belanok ke? Baru dia gila. Oi, banyak ekor. Tak jumpa tu ikan radin. Aduh. Cikgu ajak tak habis macam mana kami nak tahu. Aduh. Pasal nak habis lah pergi. Wah, cari. Rupanya tepi ni je. Oh. Woi. Wah. Wah. Sudah. Tak disangka-sangka tau. Dia. Bos sekali ya. Tengok tak ada bubur leader pun. Tak ada ikat FG Nok pun. Okay guys, okay. Kita cari lagi. Dia ada. InsyaAllah. Mau kata ada tu, rezeki tak pernah salah alamat. Kata dia nak bagi tu tak dah. Ho. Merata dah berlari. Ada. Kasak. Kasak. Alhamdulillah. Kasak. Jauh. 2 ekor. 3 ekor. Tarik. Tarik. Dalam duk kata. Double strike. Serangga masih di strike kan. Dia mau dah. Wah, caru. Hui, double strike ah. Give me five. Baru sedap.
Berjaya. Roti dalam di jawatan. Inari lesser rare kan ni. Caru, talang, sotong katak. Akhirnya Allah. Aduh. Dia biar dia. Dia bagi tayang muka. Okey, so aku rasa setakat ini sajalah pertemuan kita. Alhamdulillah ada jugalah mencekok walaupun tak menggasak, tapi ada jugalah boleh buatlah cencaru bakar. Okey, ada juga sotong masak tepung pun ada juga. So alhamdulillah bersama dengan cikgu-cikgu itulah. Berjumpa lagi di lain hari, lain waktu di dalam Shadow Anglers. Aku sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.